mempersilakan Puan Teresa Kok Susim. Yang berhormat Seputih, silakan Yang berhormat. Terima kasih Datuk Di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Silakan Menteri Kewangan untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Kerajaan komited dalam memastikan bahawa segala proses pengendalian rayuan akaun bank yang ditutup atas syak pengubahan wang haram dilaksanakan dengan lebih telus, berkesan dan tidak membebankan pemegang akaun. Dalam usaha ini, beberapa langkah telah diambil untuk memperkemas koordinasi antara institusi kewangan, Bank Negara Malaysia dan agensi penguatkuasa. Bank Negara Malaysia telah memperkukuhkan ketelusan dalam pengendalian rayuan akaun bank yang ditutup dengan mewajibkan institusi kewangan mengeluarkan notis bertulis kepada pemegang akaun yang terjejas. Notis ini perlu disertakan dengan sebab penutupan akaun tanpa mendedahkan maklumat sensitif siasatan bagi mengelakkan dengan izin tipping off. Notis ini juga perlu menerangkan hak pemegang akaun untuk mengemukakan rayuan termasuk saluran rayuan yang tersedia, tempoh masa yang diperuntukkan serta proses yang perlu diikuti untuk mengemukakan permohonan rayuan. Melalui pendekatan ini, Bank Negara Malaysia dapat mengimbangkan antara keperluan pencegahan aktiviti pengubahan wang haram dan perlindungan hak pemegang akaun daripada tindakan penutupan akaun dengan sewenang-wenangnya. Di samping itu, Bank Negara turut bekerjasama dengan pihak institusi kewangan untuk mengeluarkan satu protokol untuk rujukan industri pada 1 Julai 2024. Protokol ini bertujuan untuk memastikan semua institusi kewangan mempunyai rujukan yang seragam apabila melaksanakan pelaporan, pengendalian dan rayuan akaun yang disyaki sebagai akaun kaldai. Protokol ini turut merangkumi integrasi proses dan tindakan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM serta institusi kewangan bagi memastikan pelaksanaan yang bersepadu dan berkesan. Institusi kewangan diwajibkan untuk menyemak status kes terkini sebagai pertimbangan utama sebelum melaksanakan tindakan susulan seperti pemutihan, penyasenaraian dengan izin, delisting atau pemulihan akaun. Tambahan pula, Bank Negara Malaysia sentiasa memantau amalan pihak industri kewangan dalam menyelesaikan aduan pengguna kewangan bagi memastikan pengadu diberi layanan yang adil. Pemegang akaun boleh mengemukakan aduan mereka kepada unit aduan institusi kewangan berkenaan bagi mendapatkan maklum balas dan keputusan muktamad mengenai aduan tersebut. Sekiranya pemegang akaun tidak bersetuju dengan tindakan pemulihan yang diambil terhadap kes tersebut, kes berkenaan boleh dirujuk kepada Pusat Khidmat Pelanggan, Laman Informasi Nasihat dan Khidmat Bank Negara Malaysia dan seterusnya kepada Perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan AFMOS jika wajar. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Seputih, soalan tambahan, silakan. Ya, terima kasih. Jawapan daripada Berhormat Timbalan Menteri. Memandangkan terdapat kes di mana akaun bank bermegang disekat atas sebab-sebab tertentu, apabila mereka ingin membuat rayuan atau beri penjelasan, prosesnya selalu melibatkan pelaporan berulang antara institusi kerajaan dan juga agensi penguatkuasaan. Jadi soalan saya ialah, apakah langkah bersepadu yang sedang atau akan dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan proses pelaporan, semakan dan tindakan susulan dapat dijalankan dengan lebih tersusun, efisien dan tidak membebankan pemegang akaun bank yang terlibat, khususnya bagi mereka yang terjejas tanpa tahu apakah kebenaran, alasan sebenar. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Seputih. Kerajaan sentiasa komited dalam memastikan integriti sistem kewangan negara kekal kukuh. Pada masa yang sama, kerajaan juga mengambil maklum kepentingan memastikan mekanisme rayuan dan pemulihan atau redress channel dengan izin adalah telus dan adil bagi mangsa atau pemegang akaun yang terjejas. Secara amnya, pemegang akaun yang terjejas disarankan untuk menghubungi unit aduan institusi kewangan masing-masing terlebih dahulu. Sekiranya institusi kewangan tidak memberi maklum balas selepas 14 hari kalender, pemegang akaun yang terjejas boleh membawa kes tersebut ke Pusat Khidmat Pelanggan, Laman Informasi Nasihat dan Khidmat Bank Negara Malaysia
Setiap aduan akan ditangani secara teliti berdasarkan penilaian kes demi kes. Untuk maklumat yang berhormat, dalam situasi di mana pemegang akaun yang disekat dengan minta maaf juga merupakan mangsa penipuan kewangan, Penubuhan Pusat Respon Penipuan Kebangsaan atau dengan izin National Response Scam Center NSRC telah diwujudkan untuk membolehkan proses pelaporan dan tindakan susulan dilaksanakan dengan efisien melalui kerjasama dan koordinasi antara institusi kewangan, agensi kerajaan dan pihak penguatkuasa. Bagi semakan status kes, mangsa penipuan dan pemegang akaun bank yang terjejas boleh menghubungi pegawai penyiasat yang ditugaskan kes tersebut atas bahagian siasatan jenayah komersial atau JSJK di Ibu Pejabat Polis daerah yang berkaitan. Namun begitu sekiranya akaun tersebut didapati tidak terlibat dalam kes penipuan tersebut selepas proses penyiasatan selesai, pemegang akaun boleh mendapatkan satu surat pemutihan daripada PDRM. Usaha menaik taraf sistem sedia ada sedang dijalankan untuk integrasikan maklumat antara agensi penguatkuasa dan institusi kewangan. Itu termasuk penyaluran maklumat ke NSRC secara langsung kepada pegawai penyiasat dan untuk memastikan pegawai penyiasat mendapatkan butiran yang terkini dan tepat berkenaan kes tersebut. Jadi sekaligus kita nak mempercepatkan proses siasatan dan tindakan penguatkuasa. Hal ini dapat mengurangkan risiko coordination failure dengan izin dan boleh membolehkan tindakan yang susulan yang dengan lebih tersusun dengan lebih efisien. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Macam, silakan.